Assalamualaikum guys, saya Eddie. Macam biasa saya akan review kereta yang datang ke sini, yang saya rasa patut saya review, saya akan review. Sebab nak review semua tak larat, sebab satu hari 10 biji. Jadi belakang saya ni Honda CR-V tahun 2015, datang daripada Negeri Sembilan, Gemas. Owner nama Abang Zizul. So Abang Zizul dah set appointment dengan saya dah seminggu lepas. And then dia kata bawa rasa tak sedap dan ada bunyi-bunyi dekat bahagian depan. Jadi bila kita masuk dekat tester machine, macam biasa kita akan check compression dan rebound untuk ground contact keempat-empat batang. So you guys nampak kat sini bacaan 28, 25, 34 dan 38. So bacaan terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi you guys boleh nampak, bila kami buka absorber ni you guys boleh nampak komen kami tekan senang dan tak naik-naik lagi lah absorber tu. Saya tak tahu nak kena tunggu raya apa, nak tunggu absorber tu naik. Okay. So kemudian kita ambil masa sikit untuk kita refurbish absorber ni. Kemudian dah siap tu kami minta komen kami tekan semula. So you guys boleh nampak dekat sini dia tekan. Memang agak keras, memang agak firm. Tetapi jangan risau, tidak akan hilangkan comfort you guys. So selepas itu, macam biasa kami pasang semula. Bila dah pasang depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Jadi untuk rasa adakah itu firm, saya sendiri test drive. Memang sedap, memang firm. Dan Alhamdulillah bunyi semua dah tak ada. Jadi kemudian itu untuk dapatkan kepastian, kami masuk semula kat tester machine. Untuk kita dapatkan bacaan ground contact ni. So you guys boleh nampak, depan kiri 14, depan kanan 14, belakang kiri 17 dan belakang kanan 16. Bacaan ground contact selepas kita refurbish 40% stiffer. So itulah dia result untuk Honda CR-V 2015. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan CR-V, ada masalah berbuai ataupun bunyi-bunyi, masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ada nombor yang tertera, Roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. Yang paling penting guys, kita kena kekalkan original absorber. Dan insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Rival Auto, whack the corner. Bye-bye.